guys, welcome back to my YouTube channel Cici Pia. So hari ni kita nak buka puasa dekat hotel Glory Beach Resort. So kita akan pergi dengan Damia dan adik dia. So jom. Okay guys, sekarang ni kita bersama dengan Damia dan Aichar. Kita nak on the way dah. Kita dah lambat sebenarnya guys. Lepas tu kita gerak pukul 4.30 but now pukul apa? 5.30. So kita dah lambat sejam, bukan setengah jam. Bukan 10 minit tapi sejam. Never mind. So kita akan gerak. Kita cantik berbaju kurung hari ni semua ya. Saya colour purple, Colour coklat, hitam. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai dekat Glory Beach Resort. Sekarang ni pukul berapa? Sekarang ni pukul 6.30 dah. Jadi kita nak masuk. And then saya akan tunjuk kat korang makanan apa yang ada. So jom. Duk makan kat sini, this is our view guys. Look at the pool. Oh my god, best mana kolam. Nampak tak ada. Oh cantiknya. So yeah. So kita tengah tunggu waktu berbuka and then tunggu semua orang sampai baru kita ambil makanan. Yeah. Kolam. Yeah guys. Ichi nak makan apa? Makan nasi ayam. Nasi ayam ke? Jadi kita tengok menu apa dia guys. Sekarang dah pukul 7. So guys, kita orang masih menunggu makanan. Kena ambil sini, kena ambil sini. So yeah. First trip. First trip. Masih nak makan? Ni first trip. Tengok second. Okay, tak second lagi. ABC kosong. Kita nak makan, kita dah kenyang dah lama dah kita nak makan. Kita dah lupa nak buat vlog. So saya rate untuk all of it, saya bagi 6/10. Saya 5/10 sebab dia tak ada menu banyak. Dia tak banyak menu guys, tak banyak menu. Menu boleh masak kat rumah. Ya, menu boleh Telur masak kat kicap rumah. korang, telur kicap macam kau yang kau Cairo Amin ke? Ya. Dia boleh buat better lagi tahun lepas. Sebab harga dia mahal tau. 60 lebih macam tu. Kalau macam tu, kalau apa yang saya tunjuk kat korang tu, dia boleh jual dalam RM39 je kalau buat buffet. Tadi kan saya makan sambal Jawa dengan ayam dia, tak ada nasi Lepas tu saya makan ABC, lepas tu saya hirup kuah sup. Saya makan semua benda tapi semua sikit-sikit. Tapi semua macam biasa je kan Tak Cak? makan. Tak makan. Tak makan. Ni first trip. Tengok second. Okay tak. So kalau korang nak pergi, saya macam tak suggestkan lah. Suggest. Tengok dia macam tu korang. So kita orang macam Macam baik kau makan kat bazar. Ya baik kau beli kat bazar. Ya. Lauk-lauk biasa. Lauk ikan semilang, ayam gulai. It's normal. Kat mana-mana kedai boleh dapat. Okay. So thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Bye bye.